kerajaan tidak pernah menandatangani sebarang perjanjian maritim dengan Indonesia melibatkan kawasan yang dirujuk sebagai Blok Ambalat. Betul-betul jadi masalah ialah soal bersepadan dengan Sabah yang kita tidak bersetuju. Singapura dan Republik Indonesia itu buat perjanjian 2009. Masa itu bagus. Halo sahabat, Malaysia klaim Blok Ambalat bagian dari negaranya. Dan Indonesia langsung berikan respon seperti ini. Yuk kita lihat videonya. Johor, Tuanku Sultan telah dimaklum bahawa ini sempadan ini 3 batu nautical miles, 3 batu nautika daripada kawasan. Ini jauh, tidak termasuk perbatasan Johor. Satu, Sabah tidak dimeterai dalam hal ini. Ketua Menteri Sabah dimaklum bahawa memuktamadkan Pulau Sebatik dan kawasan yang melibatkan Tawau dan Sabah itu ditangguh sehingga ada persetujuan baru kerana kita belum bersetuju. Saya ada cakap tadi, dengarlah. Soalan kedua, pakar maritime mana? Saya dah sebut nama-nama. Kementerian Luar, Jabatan Maritim, MKN, Guam Negara, Jabatan Ukur dan Pemetaan, Hidrografi Malaysia. Menteri Luar dan Kementerian Luar yang menjalankan kebanyakan tugas itu. Tapi sebelum saya menterai, perjumpaan akhir saya masih berdepan dengan mereka. Jadi pakar-pakar ini mengesahkan ada pakar baru yang Kota Baru dah sebut, carilah. Sebut pada saya nama siapa. Dia pakai sembrono aja. Yang keduanya, soal yang betul-betul jadi masalah ialah soal bersepadan dengan Sabah yang kita tidak bersetuju. Singapura dan Republik Indonesia itu buat perjanjian 2009. Masa itu bagus, beras semua dalam kerajaan. Dan apa yang kita lakukan sampai sekarang, yang berhormat harus tahu ya, perjanjian Singapura Republik Indonesia perjanjian 2009 itu telah dibantah oleh kerajaan Malaysia. Dan saya telah maklum kepada Presiden Jokowi bahawa kita tidak boleh terima yang ini kerana ia menjejaskan kepentingan Malaysia. Penjelasan saya, empat soalan ini itu hanya digunakan sebagai ruang politik murahan. Sebab mana mungkin ya kalau disebut pakar mana, sebut pakar mana, perjanjian mana yang dilanggar, peruntukan mana yang dilanggar, kawasan mana yang diserah kepada Indonesia yang mengabaikan kepentingan kita. Yang saya sebut tadi yang kita kira betul-betul kawasan pelabuhan Tanjung Lepas yang sebenarnya keluar daripada perbatasan negeri Johor, dan kemudian Sabah yang tak dapat kita persetujui, kan? Sabah yang tak dapat kita persetujui. Walaupun saya dah minta pegawai cari jalan runding supaya ada win-win situation. Ya, saudara sebut tentang simpadan ligitan. Simpadan ligitan itu tengok rekod. Yang pergi runding dengan Presiden Soeharto itu saya sebagai Timbalan Perdana Menteri untuk memberikan mengambil keputusan dipersetujui oleh Presiden Soeharto untuk bawa simpadan ligitan. Nak mengamuk siapa? Speaker, saya rojok pegawai yang ini kerana ini soal maritime. Saya tahu satu kesilapan kita menandatangani, berkurun-kurun kita akan dipersalahkan seperti ada kes baju putih. Secara bersepadu dengan semua agensi kerajaan, kita ada tentera darat, kita ada APM Kawal di Perairan, dan juga semua agensi terlibat harus turun ke bawah juga bersama-sama secara bersepadu untuk menjaga kedaulatan persepadan negara kita dari segi penguasaan yang berhormat. Saya juga berharap Datuk Speaker agar kerajaan pusat libatkan kerajaan negeri yang ada. Kerana kalau mengikut Perlembagaan Malaysia artikel 2, tidak ada sempadan yang boleh diubah. Bukan Parlimen boleh ubah, bukan Agung boleh ubah, bukan TYT boleh ubah, ya. Dewan Undangan Negeri. Betul. Itu artikel 2. Sempadan tambah kursi adun ke Parlimen, it has to be passed by Dewan Undangan Negeri yang ada. Maka dengan itu saya berharap agar kerajaan negeri dilibatkan secara langsung dalam apa juga usaha pindaan sempadan di wilayah Sabah ini. Ini penting kerana kita kena tahu. Memang dalam proses isu Ambalat dan juga sebarang persempadanan di Sabah itu yang berhormat, kerajaan negeri sentiasa dilibatkan dalam setiap proses perundingan, perbincangan dari masa ke semasa. Jabatan Tanah dan Ukur Sabah dilibatkan, Jabatan Pemetaan
Malaysia bersama-sama dengan pusat dan juga negeri bersama-sama duduk bincang soal persempadanan di Sabah itu yang berhormat. Itu adalah proses yang telah pun berjalan, akan terus berjalan. Kita akan libatkan terus kerajaan negeri Sabah dalam isu ambalat dan mana-mana sempadan yang melibatkan negeri Sabah dan juga negeri Sarawak sama juga. Berharap dia tidak berulang. Kenapa perdebatan Tan Sri? Kerana ini dijelaskan fakta sejarah dia. Contohnya kerjasama di antara Brunei dengan Malaysia. Petronas melakukan itu pengalaman, sehingga yang berhormat pun tahu. Di mana kerajaan ini saya tidak akan terlibat. benarkan perdebatan ini berlaku. Mungkin dua-dua orang pun orang Sabah, orang kuat. Mungkin selepas ini bincang dapatkan detail Cuma, kita kena move on. saya faham Tan Sri, cuma ini saya nak nyatakan Baik. di Dewan Saya Yang faham Mulia yang Pak ini Sempurna. perkara ini cukup penting. Ya, kena Betul. ada perundingan yang begitu rapi di antara pihak kerajaan, Betul. Saya wilayah setuju. Sabah dan juga Petronas kerajaan Saya pusat. setuju. Kadang-kadang Saya tidak ada. sangat- Menteri Contohnya dah hari setuju. ini, Ya. Sri hari ini Ya. gas bagi kat Sarawak. Gas sudah datang dari Sabah. Industri di Sabah mana dia? Ya. I mean, we have to be very firm untuk pastikan. Okey. Okey, berhormat. Sempurna. Ya, Imam Wajib. Our concern adalah concern yang sama. Harus ada penglibatan kerajaan negeri. Ini soal kedaulatan negara, bukan hanya kedaulatan negeri, bersama-sama bincang. Soal Oke sahabat, pemerintah Indonesia akan terus meningkatkan keamanan di perairan Ambalat guna mencegah klaim sepihak dari Malaysia ini. Wilayah yang terletak di Laut Sulawesi ini merupakan kawasan yang sangat strategis dengan potensi sumber daya alam yang sangat besar dan melimpah, sehingga sering menjadi sengketa oleh kedua negara. Langkah pengamanan di Ambalat dilakukan Indonesia dengan meningkatkan patroli TNI AL serta menempatkan kapal perang di sekitar perbatasan, dan untuk menegaskan kedaulatan atas wilayah NKRI ini. Halo netizen, jaga kedaulatan negara Indonesia. Prajurit petarung marinir diberangkatkan ke Pulau Ambalat dan Pulau Terdepan sebagai satuan tugas pengamanan Ambalat dan Pulau Terdepan Indonesia. Wakil Komandan Pasmar II Kolonel Marinir Edi Praitno memberangkatkan Satgas Marpam Ambalat 30 dan Pulau Terdepan Pamputer 28 tahun 2024 di Kesatrian Marinir Suroto 2 Ujung Semampir, Surabaya, Jawa Timur. Dalam upacara pelepasan tersebut, Wadan Pasmar II membacakan amanat Komandan Pasmar II yang menyampaikan ucapan selamat kepada prajurit Pasmar II yang terpilih untuk melaksanakan penugasan sebagai suatu kehormatan bagi prajurit Korps Marinir dalam rangka mengemban tugas menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Komandan Pasmar II juga mengingatkan kepada prajurit yang melaksanakan penugasan bahwa Satgas Marpam Ambalat perihal tugas pokoknya untuk memantau, mengawasi, mengamankan, dan menjaga wilayah perbatasan serta stabilitas keamanan. Di samping itu, Satgas Marputer selain melaksanakan pengamanan Pulau Barung, Pulau Danarote, Pulau Batek, dan mengamankan wilayah perbatasan, juga mencegah kegiatan ilegal serta mencegah penyelundupan. Komandan Pasmar II berpesan kepada seluruh prajurit agar melaksanakan tugas secara profesional dengan memahami tugas pokok dengan berpedoman kepada protap yang ada serta melaksanakan koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Oke, gini sahabat, upaya ini dilakukan oleh Indonesia untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI. Dengan kekuatan militer dan diplomasi, diharapkan tidak ada lagi upaya klaim dari Malaysia ini yang dapat mengganggu stabilitas kawasan Indonesia. Dan TNI AL harus siaga penuh di kawasan perbatasan Ambalat ini, guna tidak diusir oleh Malaysia lagi.